Hmm. Hmm. Okey, assalamualaikum saya Mu. Hari ni abang main dekat aneka colek jeluwok dekat terai. Let's jom saya Mu, ikut abang tengok abang makan colek hari ni. Jom saya Mu, jom. Okey saya Mu, inilah kedai dia aneka colek jeluwok. Dia betul-betul berhadapan dengan bala bombo tu terai dah. You duk betul-betul depan bala bombo dah. Okey, saya mau tengok pilih colek dekat dia tu main betul-betul banyak. Saya mau pilih harga pun nak makan ada belakang sini dah. Meriah molek colek dia tu saya tengok. Kalau kita tengok semeja tu penuh, saya mau pilih Jadi saya mau abang nak pilih colek, saya mau tengok aneka colek ke pesta colek sini main betul-betul banyak. Kok mana nak makan perut mau ada juga saya perut saya mau. Perut kita panggil. Pilih lah. Saya mau mari sini saya mau pilih bubuh harga apa saya mau nak makan. Boleh berlaku air pun ada, paru barang tu ni hotdog pun ada. Tengok ni letak je dari ni ikan celup tepung pun ada. Ni sutong ni dia buat sepinggir-sepinggir lalu. Saya mau tengok sutong penuh. Hok mana nak udai pun ada. Sini macam-macam jenis colek ada. Pesta colek sini saya mau. Okey, saya mau tengok colek dia tu main betul-betul pekak. Okey, ni pula colek capu-capu saya mau tengok tu colek dia main peranai saya mu tu. Okey, saya mu ni pula saya mu tengok ni colek buah, jeruk buah pun ada dah. Jadi habis capu belakang saya mu tu barang Jadi saya mu boleh capu belakang. Tu saya mu tengok. Wah hati tu kalau colek dia tu, ambil siapa lipoh dah. Macam-macam ada saya mu Okey, saya mu tengok ni. Ni colek buah habis order dah. Kalau kita tengok colek dia tu sangat-sangat pekak molek gitu. Puas hati saya mu tu. Tu saya mu tengok tu. Pekak molek gitu. Okey, assalamualaikum saya Mu. Hari ni abang main dekat aneka colek jeluwok ke terai. Jadi, mula-mula ni saya mu tengok ni abang nak makan colek capu dah. Kalau Kelantan saya mu musim-musim puasa ni, kalau colek ni pesta colek mesti kena ada dah. Saya mu tengok kuah dia, colek dia tu sangat-sangat pekak tu barang Wah hati gitu. Lepas buka puasa, saya mau kena colek dah. Wah hati gitu. Murah dengan colek lepas buka puasa, sangat-sangat sempurna. Bismillah. Wow. Colek dia tu main peranai saya mu. Okey, ni pula colek buah dah. Saya mau tengok. Penuh saya mu colek buah. Tapi hok paling sedap ni mu, ni tengok ni. Buah celagi, besarnya pak buah celagi dia tu. Wow. Colek yang sangat-sangat bekak. Makan dengan buah celagi besar gini saya mu. Wah hati. Buah paruh pun ada. Crunchy. Buah daga. Buah kelubi pun ada. Makan crunchy. Okey, ni pula abang nak makan kerabu betik dah. Lepas buka puasa, murah dengan kerabu gini saya mu. Sangat-sangat sempurna saya mu. Jelira Kelantan kata dah tu. Wow. Dia rasa masak, rasa pedas-pedas gitu saya mu. Jadi molek ni. Okey, ni pula baris special juga payah nak boleh kerabu kaki ayam dah. Hak mana nak makan colek sutong pun ada, udai pun ada, ikan pun ada dah colek dia tu. Mana nak makan ikan pun ada dah. Ikan kita pegang tu crunchy molek tu. Panas-panas dia goreng. Colek ni ngapa pala kita makan. Hancur lebu saya mau pala. Hak mana nak makan colek kerai pun ada juga dah. Kerai dia pula besar-besar gini, comel-comel gini. Cicah dengan sos dia ni main peranai sebenarnya saya. Fresh.
Cor Timur lah saya mu. Colek Korea dia. Okey, last kali ni abang nak try menu baru dia dari bulan puasa ni. Kuih cap deh. Saya mau tengok tu. Penuh komore dia dalam ni. Okey, saya mau tengok. Tu. Bismillah. Wow. Panas oh. Kuih cap dia ni ke supaya kita makan di Thailand saya mu. Saya mau kena terang. Ni. Okey, saya mau. Colek abang makan hari ni ke. Memang betul-betul kombinasi yang sempurna saya mau ni. Bagai boh.